Okey. Nak tukar tayar tadi cakap apa dalam TikTok? Boleh je tukar tayar. Buka tayar tu. Boleh lah, kau tak ada. Boleh buat. Kalau ada, buatlah. Okey, sekarang kita nak buat servis tukar minyak hitam. Simple je ini. Engine oil filter. Okey. Kalau macam sekarang ni tengok memang kita kena buka skru nut bawah tu skru nut Myvi 14 S14. Lepas tu kita kena jack sikit lah. Cara dia macam kalau DIY ni kena baring lah macam tu kau abaikanlah budak perempuan tu. Okey. Okey, minyak hitam akan keluar macam tu bila skru dah dibuka. Yang ini pula kita kena baring juga macam tu. Kita nak keluarkan dia punya oil filter. Untuk keluarkan filter kita kena gunakan sepanah khas lah untuk buka oil filter. Nampak itu oil filter dia dah dikeluarkan. Begitulah dia oil filter. Ni kita nak pasang balik filter, nampak kita kena salurkan minyak hitam dekat keliling getah tu. Kali ni time ni kita nak masukkan minyak hitam. Pakailah corong. Ambil corong. Jadi kalau kita takut kita bolehlah pakai corong corong. Mana? Macam tu, corong. Kita masukkan minyak pelan-pelan dan berhati-hati tanpa tumpah. Myvi kita guna sebanyak 3 point lebih sikit lah. Dia tak sampai 4 liter. Jadi kita boleh agak-agak dan tambah lagi kalau tak cukup, supaya minyak dalam enjin dalam keadaan baik bila kita masukkan. Itu adalah penyukat dia. Ni belum start lagi. Mana-mana yang nak tahu penyukat macam mana penyukat Myvi, dia ada tanda, iaitu tanda bottom dengan tanda atas lah.